Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Okey, bila sebut pasal nak turunkan kolesterol, apa yang biasanya terlintas kat fikiran anda? Mesti kena lari berjam-jam ataupun habiskan masa kat gym sampai penat kan? Tapi, macam mana kalau saya cakap, anda cuma perlukan 10 minit je sehari? Jom kita bongkar macam mana senaman yang nampak singkat ni sebenarnya boleh bagi kesan yang sangat besar. Ya, anda tak salah dengar pun. Boleh lupakan terus pasal idea kena bersenam lama-lama sampai letih tu. Kajian-kajian terkini sebenarnya dah tunjuk sesuatu yang sangat menarik, iaitu senaman yang pendek tapi kita buat hari-hari tu, yang itulah yang kadang-kadang lagi power kesannya. 10 minit? Betul, 10 minit je. Tempoh masa ni nampak macam sekejap kan? Tapi ia sebenarnya dah cukup kuat untuk mula serang kolesterol jahat atau nama saintifiknya LDL dalam badan kita. Sebab isunya bukan berapa lama kita bersenam, tapi kualiti senaman yang kita buat dalam masa yang singkat tu. Okey, saya tahu apa yang anda tengah fikirkan. Biar betul, 10 minit je. Boleh ke lawan masalah serius macam kolesterol tinggi ni? Itu soalan yang sangat bagus. Dan jangan risau, jawapannya bukan rekaan semata-mata, tapi ada pada sains. Jom kita tengok bukti dia. Jadi jom kita bedah sikit apa kata sains di sebalik dakwaan 10 minit ni. Ini bukan cakap-cakap kosong tau, tapi disokong oleh bukti kajian sebenar yang mengesahkan keberkesanannya. Ada satu kajian penting dari Sekolah Perubatan University Stanford. Mereka pantau lebih daripada 3,000 orang dewasa selama 12 minggu. Tujuan utama kajian ni cuma satu je, nak tengok apa jadi pada paras kolesterol bila orang buat senaman pendek je setiap hari. Cara diorang buat kajian ni pun sangat mudah. Ada dua kumpulan. Kumpulan A, kena bersenam 10 minit je setiap hari. Kumpulan B pula, relax, tak buat apa-apa senaman langsung. Jadi, senanglah pengkaji nak nampak perbezaan yang ketara kan? Okey, sekarang bahagian paling best. Hasilnya. Selepas 12 minggu, kumpulan A yang bersenam 10 minit tu, kolesterol jahat diorang turun sebanyak 12%. Dan bukan tu je, kolesterol baik, HDL pula naik 10%. Wow, angka-angka ni bukan sikit-sikit tau. Ini perubahan yang sangat besar. Jadi, macam mana magic ni boleh jadi? Sebenarnya mudah je. Kuncinya ialah bila kita aktifkan otot-otot besar kita, macam kak peha, pinggul dan perut. Bila otot-otot gergasi ni bekerja, bayangkan ia macam span yang lapar. Ia akan sedut kolesterol dari dalam darah kita untuk dijadikan bahan api. Simple tapi sangat berkesan. Okey, sekarang kita dah faham kenapa ia berkesan. Jom kita masuk bab bagaimana pula. Saya akan tunjukkan satu rutin lengkap 10 minit yang boleh bakar kolesterol anda. Dan yang paling best, boleh buat kat rumah je. Tak payah pakai apa-apa alatan pun. Rutin ni ada 4 fasa yang senang nak ikut. Setiap fasa ni ada peranan dia sendiri. Daripada kita siapkan badan untuk bersenam, sampailah ke fasa menyejukkan badan atau cool down lepas habis. Jom kita tengok satu persatu. Fasa pertama, kita mulakan dengan warm-up selama 2 minit. Ini penting tau, jangan skip. Tujuannya nak elak cedera dan nak bagi darah jalan lancar. Mula dengan pusing-pusing bahu 20 saat, lepas tu regang leher sikit 20 saat, hayun-hayun tangan 30 saat, dan akhir sekali kawat setempat seminit. Siap! Lepas dah panas badan, kita masuk fasa kedua. Kardio ringkas untuk 3 minit. Tujuannya nak bagi jantung kita mula berdegup laju sikit. Buat lompat bintang yang ringan-ringan je seminit. Lepas tu, angkat lutut tinggi-tinggi atau high knees seminit lagi. Dan last kali, guna kerusi atau tangga rendah untuk buat step up seminit. Dah rasa berpelut sikit kan? Ini dia fasa ketiga, bahagian paling kritikal. 3 minit untuk aktifkan otot besar kita. Mula dengan 15 kali squat, guna berat badan sendiri je. Lepas tu, tahan posisi plank selama 30 saat. Seterusnya, buat lunge 10 kali untuk setiap kaki. Dan kita habiskan dengan mountain climbers 30 saat. Ingat tak pasal span lapar tadi? Inilah masanya otot kita tengah sedut kolesterol tu. Dan kita dah sampai ke fasa terakhir, fasa keempat. Cool down selama 2 minit. Jangan terus duduk pula. Tarik nafas dalam-dalam selama 30 saat. Lepas tu, kita regangkan sikit bahagian belakang peha dan betis selama seminit. Akhir sekali, regangan bahu selama 30 saat. Penting ni untuk bagi degupan jantung kita turun balik perlahan-lahan.
Okey, rutin senaman dah ada. Tapi macam mana nak pastikan setiap minit yang kita luangkan tu betul-betul berbaloi? Jom saya kongsikan beberapa tips pro untuk maksimumkan hasilnya. Nak tahu satu rahsia? Ada kajian dari Universiti Tokyo yang mendapati masa terbaik untuk bersenam ialah lepas makan. Terutamanya lepas makan tengah hari. Kenapa? Sebab waktu itulah paras lemak dalam darah kita tengah tinggi. Jadi bila kita bersenam, badan kita akan terus guna lemak tu sebagai tenaga. Cekap kan? Dan ingat, ada 3 kesilapan biasa yang kita kena elak. Pertama, jangan fokus pada peluh semata-mata, tapi fokus pada konsistensi. Kena buat setiap hari. Kedua, jangan lupa jaga makan. Senaman power macam mana pun, kalau pemakanan tak seimbang, susah juga. Dan ketiga, pastikan tidur cukup. 3 benda ni kalau dijaga, memang mantap hasilnya. Jadi, semua maklumat dah ada, rutin dah tahu, sains di sebaliknya pun kita dah faham. Soalannya sekarang, bila nak mula? Jawapannya mudah je. Mula hari ini, bukan esok. Bayangkan, kalau anda konsisten, inilah ganjaran yang menanti anda. Kolesterol jahat turun, kolesterol baik naik, tapi yang paling best, anda akan rasa lebih bertenaga setiap hari. Tak ada lagi rasa lemau-lemau tu. Sorok kan? Tapi kalau rasa 10 minit tu macam berat sangat nak mula, jangan risau. Tak apa, mulakan dengan 5 minit je dulu. Serius, 5 minit pun dah cukup bagus sebagai permulaan. Yang paling penting ialah kita mula. Bina tabiat tu dulu, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Cuba fikir macam ni. Bergerak 10 minit hari ini untuk elak 10 tahun penyesalan di kemudian hari. Satu pelaburan masa yang sangat kecil, tapi pulangan untuk kesihatan kita pada masa depan sangat-sangat besar. Jadi, pilihan di tangan anda.